Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni kita nak buat cerita pasal apa ni? Kita nak buat cerita pasal bangsa kita ni lah. Duk kena tipu dengan orang politik banyak sangat ni. Macam mana negara ni nak maju? Untuk nak betulkan sebuah negara, kita kena betulkan mentaliti rakyat dulu. Mentaliti public ni kena betul dulu. Baru boleh betul. Okey, kita tengok baru ni KPDN dia buat operasi tentang penggunaan penyalahgunaan gas subsidi. Tong-tong gas subsidi ni digunakan oleh peniaga ataupun diniagakan tanpa lesen. Kat sini aku tengok kelakar. Sepatutnya kerajaan Anwar Ibrahim ni bila dia datang balik kat sini, bila dia datang dia jadi kerajaan sebagai pemerintah, sepatutnya dia review balik peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang telah digubal oleh kerajaan sebelum ni. Kalau kita tengok kat sini, cuba faham betul-betul apa aku cakap. Kebanyakan peraturan, prosedur ataupun apa-apa saja penguatkuasaan yang dilakukan terhadap satu-satu perkara, kalau kita tengok, dia lebih kepada nak memeriahkan kegiatan rasuah. Bukannya dia nak kuat-kuasakan peraturan sangat terhadap perkara tersebut. Faham? Sebab tu kalau kita tengok, banyak yang jadi mangsa, kena tangkap, kena cas apa semua kerana melanggar peraturan ni adalah rakyat. Orang biasa, pengguna. Yang betul-betul king, yang menjadi pencetus, punca. Contoh macam dadah. Pengedar dadah besar-besar jarang kena. Yang kena penagih dadah. Orang yang bawa dadah sikit-sikit ni kena lah. Yang besar-besar tak kena. Jarang dengar lah kena. Betul? Sama juga macam dalam isu penggunaan tong gas subsidi ni. Kalau nak kena kan peniaga-peniaga kecil-kecil ni kena lah. Yang simpan tong gas, supply, jual secara tak ada lesen, tak sah ni semua. Yang ni jarang kita dengar kena. Betul tak? Jadi aku nak nasihatkan kepada KPDN, kalau engkau betul-betul nak tunjuk engkau betul-betul buat kerja telus, nak pergi ambil tindakan terhadap isu macam ni, tanpa kerajaan perlu review balik prosedur dan peraturan ni, kau pergi bantai pasar malam, aku nak tengok. Pasar malam semua pakai tong gas subsidi tu. Pergi bantai pasar malam lah. Bagi tahu kat public sekarang ni, siapa yang didapati menggunakan tong gas subsidi, secara komersial, berniaga menggunakan tong subsidi, kita punya compound 10,000, tong gas akan dirampas. Kau bagi tahu macam ni tengok. Kau nak tengok, aku nak tengok. Berani tak berani? Takkan tak boleh buat ni. Pasar malam hari-hari ada lah. Seluruh negara. Pergi buat lah. Kenapa tak buat? Tak buat lah. Benda-benda macam ni kau tak berani buat. Pasal apa? Hilang undi kan? Pasar malam boleh tutup tau. Siapa yang nak berniaga pasar malam kalau ada harga tong gas sampai ke RM80, RM70 satu tong? Untuk komersial RM70. 3 kali ganda daripada harga tong gas subsidi rumah tu. Jadi sebab tu aku cakap, kalau nak kuat-kuasakan, tengok balik peraturan tu. Sebab peraturan yang dibuat sebelum ni, semuanya nak bantai rakyat je. Bukan dia fikir pun cara logik. Kalau dah kau naikkan harga gas sampai 3 kali ganda, harga makanan, harga barang-barang semua akan naik. Jadi, engkau tunjuk kat rakyat, engkau buat kerja tegas, mengambil tindakan lah apalah semua. Tapi sebenarnya pusing balik engkau hentam rakyat. Rakyat yang pergi makan dekat kedai makan apa semua akan melalui terpaksa membayar dengan harga yang mahal. Harga tu meningkat. Jadi jangan dia buat wayang macam ni. Kan? Jadi tengok balik, okey, untuk peniaga-peniaga, harga gas dia takkanlah sampai 3 kali ganda. Turunkan. Dan tong-tong gas yang digunakan di kedai ni mesti ada satu color. Boleh bagi projek cat tong gas dekat korang punya kroni pula. Berapa juta tong gas ada dalam Malaysia ni kan? Aku buka laluan kalau nak bagi projek kat kroni. Tong gas yang digunakan oleh peniaga di kedai makan, satu warna je. Senang. Dia orang tak boleh buat aktiviti cat tong gas. Sebab tong gas ni bersilih ganti. Faham? Jadi turun dengan harga dia mungkin 2 kali ganda. Kalau rumah punya RM30, dia punya RM60. Okey lah. Ini sampai 3 kali ganda. Apa jadahnya? Harga roti canai boleh naik RM3 sekeping, RM4 sekeping tak?
Siapa kena tu kalau RM3-4 harga roti canai naik? Rakyat kena. Sebab tu aku cakap apa? Kerajaan Madanon ni, dia tak ada benda nak buat sebenarnya. Sebenarnya dia tak buat apa untuk rakyat dia. Dia cerita je, investor sana masuk, investor sini masuk. Saya call pemimpin negara sana, call pemimpin negara sini. Habuk pun tak ada. Tahu apa dia buat? Dia tarik subsidi, lepas tu dia bagi bantuan. Masa dia tarik subsidi, dia bagi tahulah, saya faham rakyat semua susah bila subsidi dia tarik. Walau bagaimanapun tak mengapa, kerajaan akan bagi bantuan. Apa bezanya bagi subsidi dengan bagi bantuan? Jadi kau buat kerja, kau create kerja, lepas tu kau buat kerja. Kau show kat rakyat, kononnya kau bantu rakyat. Satu benda subsidi. Kalau kau beli subsidi, benda RM3, kau beli RM2. RM1 kerajaan subsidi. Okay, bye. Sekarang dia tarik subsidi, kau nak beli benda tu jadi RM3. Betul tak? So kau pun bising, apalah harga barang semua naik. Kerajaan kata tak apa, sabar. Kerajaan bagi bantuan RM1. So kau beli benda tu RM3. Tapi dia bagi bantuan RM1. Jadi apa dia buat? Kau pun puji kerajaan. Oh, bagus kerajaan Madani ni, dia bagi tolong RM1 tu. Kau bodoh ke apa ni sebenarnya? Kau tak nampak ke dia buat apa ni? Dia nak tunjuk dia buat kerja je. Sebenarnya tak ada apa pun. Kenapa nak bagi subsidi kat rakyat Malaysia? Tak payah bagi subsidi. Tak payah bagi bantuan. Kau tahu bagi apa? Turunkan harga barang. Sebab tu aku cakap, tanda-tanda yang jelas kerajaan Madani ni tak mampu nak wujudkan ekonomi yang baik untuk Malaysia ni. Hanya dia sembang kosong je. Tanda-tanda dia, kalau nak tahu, dia terpaksa ambil sumber dalam negara. Harga barang tak boleh turun. Dia terpaksa cari kesalahan rakyat. Compound sana, compound sini. Cari sumber. Tarik subsidi. Faham tak? Jadi dia buat kerja apa sebenarnya? Bukan dia tolong rakyat pun. Tak tolong. Dia main wayang. Sebab dia tahu orang Melayu ni ramai bodoh. Penjilat, pentaksub ni ramai sangat. Pengkhianat sesama bangsa pun ramai. Faham tak? Ni aku dah nak cerita lagi. Kes projek highway dekat Bosnia Herzegovina sana. Aku tak nak cerita bab ni lagi. Ini lagi dahsyat punya sial punya sailang, betul tak? Letter award dah keluar, bank dah bagi approve loan berapa juta, bilion. Tiba-tiba ada mat politik mana tak tahu. Dia pergi sailang, pergi jumpa Governor Bosnia. Pancung job tu terus. Lah kali dua-dua tak dapat. Dia tak dapat, yang Mamat ni pun tak dapat. Governor bagi dekat Russia. Padan muka. Inilah Melayu bodoh nama dia. Ni aku tak nak cerita yang ni. Kalau aku cerita yang ni, lagi nampaklah Melayu tu khianat bangsa dia sendiri. Jadi kerajaan Anwar Ibrahim ni, tolong tengok balik apa sebenarnya yang kau buat ni. Kau wayang-wayang kau bodoh-bodohkan rakyat ke apa? Tarik subsidi bagi bantuan. Apa benda ni? Wayang. Masa kau tarik subsidi, Anwar ke siapa menteri buatlah. Kita faham keadaan rakyat sekarang ni, mestilah rakyat tak puas hati sebab kerajaan terpaksa tarik subsidi apa semua. Walau bagaimanapun tak apa, kata. Dengan ini saya mengumumkan, kita akan bagi bantuan kepada rakyat. Kenapa kau tarik subsidi lepas tu kau bagi bantuan? Kau main wayang ke? Kau ingat takbir Malaysia ni pakai wayang berlakon macam tu ke? Buat elok-elok sikit. Keadaan ekonomi tengah teruk macam ni, Rafizi boleh pergi bercuti. Bercuti sebab merajuk ke apa, aku tak tahulah. Kalah dengan Aflin Zoki je. Okay. So, betulkan mentaliti kau orang ni. Jangan duk tengok orang politik ni dengan penuh kepercayaan dan ketaksuban. Mereka ni semua menipu je. Banyak kencingnya semua ni. Pasal apa? Yang susah kau. Yang rantai motor putus tunggu gaji tu kau. Faham tak? Diorang tak ada apa. Diorang gaji tetap maintain. Nak tahu jabatan kerajaan? Gaji menteri-menteri dan Perdana Menteri ni bawa ke menteri-menteri dia adalah prioriti, keutamaan. Selagi gaji dia orang ni tak lepas, kalau tak lepas gaji-gaji menteri ni, gaji kaki tangan awam dekat Putrajaya tu takkan lepas ni. Lepaskan menteri dulu. Depa allowance berapa, gaji berapa? Depa sembang rakyat susah kami bersimpati. Come on lah. Wayang je semua ni.
Logik aku cakap. Tarik subsidi, lepas tu bagi bantuan. Ini adalah budaya UMNO daripada dulu lagi. Ajar orang Melayu ni jangan pandai sangat. Bergantunglah kepada kerajaan. Nak apa-apa kerajaan bantu. Kerajaan bagi dia air segelas, nasi sepinggan. Selagi tak lapar, selagi tak haus, tak lawan, jilat, tunduk, tak sup. Lepas tu nak cerita kita bersaing dengan negara maju. Negara maju kepala bapak apa kau nak bersaing kalau macam ni? Mentaliti rakyat kau semua duk bodoh tak sup jilat je ni. Faham tak ni? So jadi Melayu yang bijak. Tengok orang politik ni, benda betul kita sokong, benda tak betul kita belasah. Tak kira. Sebab apa? Dah sampai masanya, jangan kita jadi bodoh lagi dah. Dulu British punya zaman, orang Melayu tak ada tempat bergantung. Nak halau penjajah balik, tiba-tiba wujud satu puak Melayu. Buat satu kumpulan. Jadi, atas nama kita nak bantu, kita nak ambil balik tanah kita, hak kita, bangsa Melayu, bangsa Melayu, bangsa Melayu duk sembang macam ni. Orang Melayu semua tumpu kat dia. Berharap dia ni lah yang akan memperjuangkan nasib bangsa Melayu di tanah Melayu. Sudahnya, dah merdeka 60 tahun lebih dah, duk bergantung lagi dekat puak-puak politik ni. Tak reti nak hidup sendiri lagi. Betul? Kalau tak ada bantuan kerajaan, kira mati lah. Kerajaan orang politik ni, Anwar ni, dia hanya nak bawa balik budaya-budaya UMNO tu je. Mana ada dia buat benda lain pun. Dulu masa dia jadi pembangkang, kita nak buat sistem barulah, formula barulah, apalah semua. Hari ni dia jadi kerajaan, dia buat ke? Dia tak buat pun. Dia ikut budaya lama je. Budaya lama dia apa dia? Ajar rakyat dibantu. Bagi tongkat kat rakyat, suruh berjalan. Jangan pandai jalan sendiri. Kalau jalan sendiri nanti dia lawan kerajaan, aku hilang kuasa. Jadi dia orang ni kerajaan apa? Kerajaan lembu kenyang. Tahu tak? Kerajaan enjoy. Kerja tak buat pun. Mana investor? Tak ada. Kenapa tarik subsidi lepas tu bagi bantuan? Kenapa? Wayang. Buat kerja wayang. Ni semua aku boleh tengok lah. Korang tak boleh tengok ke? Aku ambil duit dalam poket kau RM30, aku curi, ataupun aku rampas. Lepas tu, besok aku bagi bantuan kat kau RM30. Kau kata aku baik lah kerana bagi bantuan kat kau setelah duit kau kena curi RM30. Aku baik ke ataupun aku sebenarnya game dengan kau? Aku bodohkan kau? Fikir. Hidup berakal, mati jangan berantu. Sekian, wassalam.